Petuk tak boleh tahan. Itu tanda jantungnya teruk kritikal. Ini dekat 30 bang. Abang tahan apa? Sakit pun tak ada nah. Okey? Okey. Ini tanda-tanda pada jantung. Sebab saya banyak main tanda. Main tanda ni lebih tepat. Saya cara rawatan saya macam hospital juga. Dicek secara fizikal. Kalau kita jumpa doktor, kita akan cerita sejarah histori penyakit kita. Ada. Lepas tu doktor, okey, ada tak tanda macam ni? Ada tak tanda macam ni? Saya cara saya macam tu juga. Dan sekarang ni abang bercerita dengan saya, abang makan kuih malam. Mudah lapar. Sejak masuk hospital lah. Sebelum ni tak ada dah. Okey. Sebelum ni, dia makan dia pagi. Tengah hari tak makan pun tak apa. Sekarang ni tak boleh. Dia pagi dah makan, tengah hari dah lapar. Efek ubek tu. Dah tinggi dah. Dah tinggi dah. Sebelum ni kan makan ubek dah tinggi dah. Begitu selalu tentu ada sungai. Dan kali ketiga kali memulu dengan sakit, tapi dalam seminit ni dia hilang. Sebenarnya ni hilang. Ada nombor dah dek. Besok tu penuh lagi. Tapi sama lah dia tu last minute dia hilang dan nombor balik. Kali ketiga dia tak mau hilang. Itu dan pergi klinik. Itu klinik dah cek apa semua. Kedua satu. Itu dia suruh ke hospital tu. Kita besok kita tahan. Besok tu. 5 hari dah buat semalam dah balik. Dengan badan ni, alhamdulillah lah. Sebab bila keluar daripada hospital tu, dada kita tak sakit dah jadi sakit. Okey, kejap ya. Dan sakit sebelah ini dah melarat dekat sebelah sini lagi. Aduh. Weh, Saka. Ada lagi ni. Keluar kau tepi dia. Keluar. Darah besar, halus kecil, darah tulang sumsum dan segala organ-organ dalam daripada saraf, usus perut, usus besar, usus kecil, saraf jantung, terutama jantung tu kau betul balik, bersihkan, lancarkan perjalanan darah ni, oksigen apa semua betulkan, sistem paru, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Kau tarik segala bisa ni. Kosongkan, bersihkan, lancarkan perjalanan darah ni, lancarkan perjalanan oksigen ni. Tarik semua, bersihkan. Tarik semua. Kalau ada gangguan jin zati ke apa, semua keluar, bersihkan. Segala jin-jin yang ada dalam tubuh ni, tarik semua bersihkan. Okey. Cuba berjalan. Ada sakit ke tak? Jalan balik. Duduk. Cuba, apa rasa badan? Apa beza jalan tadi yang ni? Ini ada sikit lah perbezaan dia lah. Ringan kan? Ada kurang sikit lah situ. Tak. Masa tadi abang jalan-jalan tadi muna mandi tadi, yang pertama tadi katnya dan tu rasa nak kan? Dadu. Kan? Ni berasa kan tadi. Kan insya-Allah. Okey. Abang nampak bukit TikTok tu? Boleh turun, pergi naik. Sekarang. Test. Abang nak berlolah ke, nak berlari ke, pokok. Nak jalan jauh sikit ke? Bukan ni. Langsung tak larat dah. Bina tadi abang test tadi macam mana? Sini tadi okey, naik bukit pun tak ada masalah pula. Itu ya pasal kat hospital tu dia test kan. Nak pergi ke tandas tu pun, daripada kata kita nak pergi tandas tu pun tak larat dah. Sebab tu dia macam kita dia
macam ditekan di sini, kita pun tak macam lemah lah. Itu untuk buat tak larat tu. Menapis pun tak Menapis kita tak lancar. Macam barik esok. Sekejap ya. Tadi saya keluar kan. Ini saya masuk balik ya. Nak buktikan punca Okay. Weh Saka, kau masuk balik. Barik macam barik sikit lah. Tu dah.